Assalamualaikum, bersama aku Pomendau. Okey, terima kasih kepada korang owner Jitsa setia menunggu isu Jitsa. Untuk pengetahuan korang, base map dah siap guys. Sekarang kita ke bahagian yang paling terakhir, iaitu final testing. Jadi kepada yang ingin menjadi tikus makmal, PM kita orang. 3 biji isu je yang kita akan bagi untuk tikus makmal ni. Okey, apa syarat dia untuk jadi tikus makmal? Fully standard lah. Kita orang bagi kau isu tu untuk kau test pagi start macam mana, bila dah panas start macam mana, respon macam mana, power macam mana. Lagi satu, bukan kita bagi isu tu untuk motor parking. Kita bagi isu tu untuk motor yang pakai hari-hari. Jadi result ni kita dapat cepat lah. Kepada korang yang PMP saja isu ni nanti, inilah power yang korang akan dapat. Dekat sini aku sertakan 3 graf horsepower. Yang graf pertama untuk 20% bukaan throttle, sikit je. Ada kiraan power dia. Untuk graf yang kedua 50% power dia, compare isu standard dengan isu Tune Boss. Graf yang ketiga ialah full throttle, perbezaan antara power isu standard dan isu Tune Boss. Jom kita tengok. Okey, ini untuk 20% TPS. Yang merah ialah isu standard, yang biru ialah isu Tune Boss. Okey, yang atas ni kau boleh tengok lah perbezaan antara isu Tune Boss dan isu standard secara keseluruhan graf, bermakna daripada RPM bawah ke RPM tinggi, sangat berbeza. Dekat area 8000 tu kau akan dapat rasa dia punya acceleration yang lebih pedas, lebih rangup. Gitulah. Di mana yang standard punya dia akan dapat rasa dah sengguk dah kat situ. Sengguk dan kurang power lah. Jadi dekat sini, untuk kelajuan yang sama, kau tak perlu buka throttle yang besar. Macam tu. So graf kat bawah ni ialah graf fuel. Okey, yang merah ialah untuk isu standard, yang biru ialah untuk isu Tune Boss. Untuk naikkan power, memang kita akan tambah minyak sikit lah. Okey. So kita pergi ke graf yang seterusnya. Jadi untuk graf yang kedua ialah 50% bukaan TPS. Kau tengok color biru ialah isu Tune Boss, color merah ialah isu standard. Amat-amat berbeza. Dari segi torque dan horsepower. Dari dekat peak nampak sama, 15.8 untuk isu Tune Boss, 15.6 untuk isu standard. Okey. Tapi secara keseluruhan daripada awal RPM hingga ke hujung RPM sangat-sangat berbeza. Dekat sini secara betulnya kalau kita nak ukur horsepower, bukan pada full throttle saja. Yang sebenar-benarnya kita kena ambil keseluruhan throttle tu. Jadi kita dapat tahu okey ke tak isunya. Kalau macam ni pasti okey lah. Sebab bila kat atas jalan, kita takkan sentiasa nak full throttle. Throttle kecil tu pun kita akan selalu pakai, throttle setengah tu pun kita akan selalu pakai. Jadi perubahan power tu kita kena ambil kira. Okey, last kali ialah TPS 100%. Untuk horsepower kau boleh tengok isu standard 21.2, isu Tune Boss 22.4. Peningkatan dalam 1.2 horsepower lah, lebih kurang. Tapi lagi satu kau nak tengok peak power, isu standard lebih kurang dalam 9000 lah. Untuk isu Tune Boss 10100. Isu standard dalam 9000 macam tu kau dah rasa lemah orang motor kau. Untuk isu Tune Boss 10000 tu masih ada isi lagi guys. Kenapa boleh jadi macam tu? Kalau kau tengok AFR yang color biru tu ialah isu Tune Boss, AFR dia sekata. Jadi power tu lancar je. Kalau kau tengok AFR isu standard macam ombak guys. Kejap lean, kejap ngam, kejap risk. Jadi power takkan keluar lah. Macam tu. Itu sahaja update daripada kita. Okey. So kepada tikus makmal, PM kita. Kepada RTR, ada TTS tak? Ada TTS? Jemput kita. Okey. Ciao.